Wahai Tuhan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umur aku sampai kiamat. Alim dah iblis, dia tahu bahawasanya bumi ini akan berlaku kiamat kerana dia alim. Dia duduk di mana tuan waktu tu? Duduk di atas sana. Dia pernah masuk syurga, dia pernah beribadat dengan kumpulan para malaikat. Yang membuatkan dia gugur adalah sifat takabur dia. Bahaya takabur. Bongkak ini bahaya. Permintaan besar yang dibuat oleh iblis. Tuan-tuan tengok ayat ni. Permintaan besar yang dibuat oleh iblis pada hari Allah Subhanahu wa taala memurkai dan melaknati iblis. Allah Taala jawab ketika itu juga, qala innaka minal munzarin. Wahai iblis, permintaan kamu diluluskan, umur kamu panjang sampai kiamat. Tuan-tuan, hari Allah mengusir iblis, laknatullahi alaih, dengan penuh penghinaan, iblis buat permintaan kepada Allah. Rabbi, wahai Tuhan, anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkan umur aku sampai kiamat. Alim dah iblis, dia tahu bahawasanya bumi ini akan berlaku kiamat kerana dia alim. Dia duduk di mana tuan waktu tu? Duduk di atas sana. Dia pernah masuk syurga, dia pernah beribadat dengan kumpulan para malaikat. Yang membuatkan dia gugur adalah sifat takabur dia. Bahaya takabur. Bongkak ini bahaya. Permintaan besar yang dibuat oleh iblis. Tuan-tuan tengok ayat ni. Permintaan besar yang dibuat oleh iblis pada hari Allah Subhanahu wa taala memurkai dan melaknati iblis. Allah Taala jawab ketika itu juga, qala innaka minal munzarin. Wahai iblis, permintaan kamu diluluskan, umur kamu panjang sampai kiamat. Satu kata para ulama tafsir, betapa Allah Subhanahu wa taala kalau seorang itu memohon kepada Allah, Allah akan memakbulkan permintaan dia. Kalau iblis di hari dia mengkhianati Allah dan di hari Allah melaknatinya pun Allah masih memakbulkan doa dia. Apatah lagi kita yang setiap hari salat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan husnuzan kepada Allah, Allah akan memakbulkan doa kita semua. Qala fa bima aghwaytani. Kemudian iblis, tuan-tuan tengok, dia berikrar di hadapan Allah, wahai Tuhan, kerana engkau telah mengusir dan mengeluarkan aku akan kesampingkan ke semua anak cucu cicit Adam daripada jalanmu yang lurus. Iblis tahu apa yang akan diajarkan oleh Allah itu benar, apa yang akan disampaikan oleh Allah kepada Rasul itu benar. Maka iblis berikrar di hadapan Allah, wahai Allah, aku akan bisik kepada Adam dan anak cucu cicitnya sampailah hari kiamat, iaitulah ketika Israfil meniupkan sangkakala ke semua makhluk mati. Aku akan bisikkan kepada mereka bahawasanya untuk mereka keluar daripada jalan yang lurus itu. Summa, kata iblis, ikrar di hadapan Allah. Summa, kemudian wahai Allah, la'atiyannahum, aku pasti dan mesti. Bersumpah-sumpah iblis di hadapan Allah. Kemudian kata Allah, aku pasti dan mesti mendatangi anak cucu aku akan datang daripada arah belakang. Ketika mana dia berjaya mematahkan hasutan aku akan datang daripada arah kanan.
ketika mana dia berjaya lagi mematahkan serangan dan juga hasutan aku akan datang daripada arah kiri. Dan begitulah yang dilakukan oleh iblis dan syaitan. Setiap kali iblis dan syaitan datang untuk menggoda dan menipu kita semua. Satu arah, min baini aidihim wa min khalfihim, belakang, wa an aimanihim, kanan, wa an syama'ilihim, kiri, wala tajidu aktsarahum syakirin. Wahai Tuhan, sesungguhnya kamu akan mendapati hanya sedikit yang akan mengikuti jalan yang benar. Alim dah iblis, tuan-tuan. Dia alim, tetapi tipu daya dia lemah. Dia alim, tetapi tipu dayanya lemah. Kekuatannya lemah. Kemampuannya lemah. Sebab tu bila semua penduduk masyar, jin dan manusia telah ditimbang amalan, maka terbahagilah dua. Ashabul yamin, mereka akan berjalan dan di hadapan sekali adalah para nabi dan rasul. Wa ashabus shimal, ma ashabus shimal. Kemudian kumpulan yang kedua duduk berada di sebelah kiri. Iaitulah kumpulan-kumpulan yang telah ditetapkan menjadi ahli neraka. Yang paling di hadapan sekali yang mereka ikut adalah iblis la'natullahi alaih. Wal'iyadzubillah. Lalu diheretlah mereka berkumpulan-kumpulan. Yang ada di kalangan mereka itu tangan mereka diikat dan dirantai. Ada di kalangan mereka itu kaki mereka yang diikat dan dirantai. Dan ada di kalangan mereka itu yang ditarik dengan wajahnya diletakkan di bawah. Selepas kesemuanya masuk ke dalam neraka, mereka menyalah-nyalahkan iblis la'natullah. Seluruh ahli neraka berhimpun mengerumuni iblis, lalu menyalah-nyalahkan iblis. Sebab kamulah ni, wahai iblis, ajar kami untuk bermain judi, ajar kami untuk makan rasuah, ajar kami untuk tinggalkan solat, bisik kepada kami untuk tinggalkan anak dan isteri, bisik kepada kami untuk culas dalam pekerjaan, bisik kepada kami untuk kami putuskan silaturahim. Semua menyalahkan iblis ketika itu. Dah banyak sangat yang menyalahkan iblis. Wa qala syaitan. Ini surah Ibrahim ayat 22. Balik, tuan-tuan tengok. Ayat ni dinamakan sebagai khutbah iblis di dalam neraka jahanam. Dan itulah kali pertama iblis berucap di hadapan pengikut-pengikut dan penyokong-penyokong setianya, dan itulah kali yang terakhir. Apabila ramai sangat yang datang menyalahkan dia, lalu berdirilah iblis di atas mimbarnya yang juga daripada api neraka jahanam. Wa qala syaitan, ayat ni, lamma qudiyal amr, setelah ahli syurga diputuskan masuk syurga, ahli neraka diputuskan masuk neraka, iblis pun berucap, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Sesungguhnya dulu ketika mana kalian hidup di atas muka bumi Allah, apa yang kalian dengar itu adalah janji yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kalian dengar dahulu bahwasanya salat 5 waktu itu wajib, itulah benar. Bahwasanya ketika mana kalian hidup di atas muka bumi Allah itu, ketika mana kamu mendengar bahwasanya menutup aurat itu wajib, itulah benar. Sesungguhnya apa yang kalian dengar ketika mana kalian hidup di atas muka bumi Allah, sesiapa yang melakukan ibadah, dia akan masuk syurga, itulah janji Allah, itu benar. Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Allah dah berikan kepada kalian janji yang benar, kata iblis. Tuan-tuan, khutbah ini, ayat ini, ucapan ini akan didengari, kata Rasulullah, oleh seluruh penduduk neraka. Hasbi Allah wa ni'mal wakil.
Kemudian kata iblis, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Ketika kalian mendengar seruan daripada Allah, daripada Rasul, daripada para ulama tentang salat, tentang arahan Allah, wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku juga menghasut kalian. Aku juga melantik pemimpin-pemimpin, penolong-penolong aku di atas muka bumi untuk bagi tahu kepada kalian. Tak payah tutup aurat lagi. Untuk bagi tahu kepada kalian, minum dulu arak. Untuk bagi tahu kepada kalian, putuskan silaturrahim. Wa'adtukum fa akhlaftukum, kata iblis. Aku berjanji dengan kalian dan sebenarnya aku berbohong kepada kalian. Habis. Tak ada dah, penyesalan tak ada dah. Iblis dia dah berlepas diri dah waktu tu. Dia kata, semua yang aku bagi tahu di dunia dulu, daripada perkara-perkara yang buruk tu, kesemuanya itu sebenarnya aku berbohong. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Dan sebenarnya, wahai semua penduduk neraka, ketika aku hidup bersama kalian di atas muka bumi dan menghasut kalian, aku tidak mempunyai apa-apa kuasa ke atas kalian. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Aku tidak punya apa-apa kuasa kepada kalian. Illa an da'autukum li fastajabtum li. Usaha aku hanya satu. Aku menghasut, kemudian kalian menyahut. Satu saja. Usaha aku hanya satu. Aku menghasut dan kalian menyahut. Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini, jangan tunding jari dah kepada aku. Salahkan diri masing-masing. Walumu anfusakum. Ma ana bimusrikhikum, kata iblis. Hari ini aku tak boleh tolong kamu. Wa ma antum bimusrikhi. Kalian pun tak boleh tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, kata iblis. Aku berlepas dengan semua yang kalian buat selama ni. Aku tak ada kena mengena. Inna zalimina lahum azabun alim. Iblis kata, sesungguhnya orang-orang yang zalim ni, sekejap lagi akan merasakan azab yang pedih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitulah kehidupan kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Perjalanan yang singkat ini adalah untuk mendapatkan redha Allah yang paling tinggi.